Untuk PhD, kalau satu tu je memang akan jadi isu. Contoh, apa je kajian awak? Saya nak 2 tahap je. Jeff. Okay. Kalau satu kajian tu dia nak kaji tentang kesan, kesan tu dia kira ada hubungan juga kesan A terhadap B, dia ada hubungan juga. Ya, kalau nak jadi kesan, misalnya lah ni adalah DV kan. Ni dia punya IV kan. Takkan dia nak tengok kesan C kepada satu je pun boleh ubah. Mesti dia akan ada 2-3, betul? Jadi bila 2-3, for sure yang satu lagi kesan tu akan ada underpinning lain. Faham. And then next question is, ada kemungkinan tak kajian tu dia dalam research objektif atau research question tapi dia tak ada dalam framework, maksudnya dia bukan A dan B, ada tak? Ada. Contohnya bila orang nak tengok significant difference, ataupun orang tengok tahap, apakah tahap keputusan kerja di kalangan kaki tangan akademik di USIM. So yang tu tak perlu diterjemahkan dalam bentuk lukisan. Faham, akan jadi isu tak? Untuk PhD, kalau satu tu je memang akan jadi isu. Contoh, apa je kajian awak? Saya nak 2 tahap je. Jeff. Okay. Ataupun satu lagi persoalan kajian, adakah terdapat significant difference dari segi kepuasan kerja antara pekerja lelaki dan perempuan? Yang benda tu tak perlu diterjemahkan dalam bentuk lukisan. Tu contoh lagi antara RQ yang tak perlu dilukis. Okay. Tetapi kalau nak tengok tahap, nak tengok ada significant difference ke tidak, dia tu tak cukup untuk nak justify the significance of your study to their theory development. Okay, baik doktor.